Assalamualaikum. Selamat petang. Ini 4 hari bulan Jun 2025 kawan-kawan. Saya perlukan bantuan daripada seluruh anggota polis dekat luar sana. Seluruh jemaah apa benda, orang-orang yang korban tahun ni, tolong ambil gambar haiwan korban, ternakan. Sebab saya banyak kehilangkan lembu ni. Sejak akhir-akhir ni ada kelompok ni, kumpulan Pak Nok Pak Ngoh ke apa benda yang lepas dua ni, yang Jan tu apa benda, Jun apa benda, anak Panglima Yusri ni apa benda, jual lembu ni. Dia mengandangkan dalam kandang dia pulak kumpulan ni. Senang dia nak melakukan kecurian, aktiviti mencuri secara terancang dan terhormat kan. Kita nak tanya pasal Aizan Nizam ni buat cabut kandang lembu kita dengan kumpulan anak Pak Ngoh ni, dengan budak taman kat Taman Sarjana ni, yang memukul kita, menyerang kita, mencederakan kita gitu, mencederakan saya dengan anak bini. Dekat balai polis tu kan, yang katanya saya ni bukan kerja, dia pula bekerja dekat situ. Lah dia curi lembu saya habis licin. Kita nak minta kerjasama tuan-tuan puan-puan dekat luar sana, bantu saya kali ni. Kita nak tangkap dia, nak kena sumbat dia dalam penjara untuk menjamin kesucian agama kita, ibadah korban kita. Tak boleh lembu curi. Itu kena faham dekat situ. Tak boleh lakukan dengan lembu curi. Tak boleh, haram. Kau pandai. Lembu curi tak boleh buat korban. Lembu jantan curi tak boleh buat korban, tak sah. Itu kena faham dekat situ tuan-tuan puan-puan. Saya nak minta Jabatan Veteriner, Majlis Ugama Islam negeri-negeri dekat luar sana, polis, orang ramai, orang masjid, karya masjid, bagi kerjasama. Kita nak tangkap dia ni. Kita nak tangkap dia, nak umban ke dalam penjara. InsyaAllah, mudah-mudahan melampau. Dia orang ni dah melampaui batas tau. Pasal dia punya malas, dia punya nak senang, dia buat kerja haram. Okey? Kita nak minta yang mencederakan saya tempoh hari ni, polis untuk kontijen Pahang ni, Balai Polis Gambang ni, dia orang ni adalah pencuri lembu. Hamid Andani, Pak Usuk ni, apa benda yang mencederakan saya ketika tu, apa benda tu, pencuri lembu. Itu kesimpulan yang korang kena buat, yang korang kena tahu. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, jelas Okey, insyaAllah.